Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita ada trip mengejut. Kita buat pergi berkelah lah piknik kalau budak. Sementara Lasdi cuti sekolah ni. Sekarang kita dekat kampung baru lah. Kuala Kubu Baru. Okay, breakfast pagi lah. Bang nak Putus sana ke sini? Dia tutup lah bang. Oh, sini lah. Oh, ya. Kita masuk pasar tadi, pasar Tani untuk tengok breakfast. So breakfast dah beli. Ni canai, nasi lemak ke rabu boleh lah. Ni kedai tu kita bedal lah. Ais. Lama dah tak pergi Pekan KKB ni. Selalu pergi bila nak pergi hiking, climbing gunung kat Fraser yang masih singgah sini lah. Last pergi sini naik Bukit Kutu kot. Tak tahu dah bulan lepas kot. Sekarang kita cari benda apa nak cukupkan barang yang tak cukup. Tengoklah apa ada. Kacang itu Kacang. sehingga saya boleh benjap cari makan untuk breakfast. Kita bawa untuk makan tengah hari masak-masak. Kalau pagi ni memang bungkus lah, senang. Dah macam dekat Anyai lah. Burger-burger CP semua ada. Ada ni lah. Ada burger CP. Sausage. Tak tahu dah parking ada ke tidak. Tapi parking depan lagi ada satu. Parking yang private kan. Tak juga. Ni memang open untuk parking hiker dengan ni nampak. Aku dah penuh lah. So diorang naik hutan, naik gunung memang ni naik awal ni. Nampak. Takut tak penuh. Sini ke dia? Okey, sekarang kita dah sampai ke Kampung Pertak. Sekarang on the way, angkat barang-barang, bawa masuk campsite. Hari ni tak tidur pun, lepak-lepak, mandi, makan-makan, lepas tu balik lah. Kejap je, mungkin half day kot. Jom. Lambatan. Jom. Jalan orang angkat. Okay. Dia angkat barang. Terus ke depan.
Atas lagi kan. Jalan, jalan. Lagi lalu aja jawatan tu ni. Mami nak pergi kat sungai tak? Tengok. Tahu. Tahu. So sekarang kita nak set up kemah. Tengok kawasan mana nak ambil. Banyak agak tempat ni. Mungkin Atas lagi ke? Atas. Tadi. Macam tu. Yaya pun bantu. Tani ke? Nanti so daddy buat. Saja kena tinggi. Bas. Ni tak dalam ni. Sekali kan. Inilah. Tak masuk hari ni. Bukan zipper ke? Tak dalam beg semua bang. ni pun gitu. Yang ni jangan jauh tau. Breakfast dekat dalam hutan. Okey, macam mana? Sedap? Sedap? So, pagi ni makan nasi lemak. Lagi satu? Kacang lah. Kerabu paru. Tahulah sedap ke tak. Okay lah. So, hari ni last minute punya planning. Last cuti sekolah. Kita bawa budak-budak pergi camping lah. Mandi-mandi sungai. Kat sini kita pergi sekarang dekat Air Liut Pertak. Boleh call nombor tu. So, adalah 2 grup. Hari ni kita masuk Kapal Petak Kuala Kubu Baru. Kita tak pergi hiking lah. Selalu pergi hiking lah tu diorang bawa balik. Hari ni kita lepak-lepak santai-santai, mandi sungai. So setup kita hari ni simple je. Pakai fly je. Senang. Okay, makan lu. Lawa. Masa untuk memasak. Ketat lah.
Menu simple camping mesti ada cekodok. Oh sedap makan. Cekodok apa? Duduk bawang. Budak-budak dah masuk sungai dah, memang tak keluar dah. Mandi dia tadi. Okey ke tu? Ha? Best ke? Oh bang, macam masaj bang, masaj. Masaj. So sekarang ni kita cuba mencari kayu-kayu untuk buat barbecue. Kayu, mencari kayu, nak cari kayu. Inilah. Dia apa? Ada air kan? Cukup lah. Dah. Sambal tak tu? Okey, pegang kan? Ni aku kan. Adik ni kena asyikkan dulu baru letak sambal. Pasal macam lek-lek. Dia kalau tak tengok dia nyala ke tidak? Warna merah. Dia ni. Banyak. Buat je lah buat banyak. Ha? 5 ke? Banyak ni. Yelah buat sambal. Lagi. Jadi masak sambal. Pergi dah mandi bang. Anak. Kenapa? Nah, dulet. Ulat. Makan dulu. Weh. Okey dah tutup. Jom lah, lalu jambatan tu. Mami. Tak payah dulu je baca. Mami. Yang ngambil lalu jambatan tau. Tahu. Buka lah. So sekarang kita nak buat barbecue ayam. Bijak lah. Bagi ayam tadi mana ayam? Ayam. Ni tengah buat sambal. Sambal udang. Sayang lupa nak letak apa beli petai ya. Sambal petai dah tak ni? Tak. Ambil ayam kat Mami. Pegang. Ambil ayam kat Mami. Ambil ayam dekat Mami. Mami ada ayam. Dah. So, Kan. Ni boleh kan? boleh? Yang buat air. Satunya. Kita ajar diorang cara nak barbecue.
Dah jadi dah sambal udang. Udang. Tunggu lagi kena tak? Tak apa, letak je lah dulu udang tu. Boleh je. Sana tisu. No, banyak sangat guna tisu. Udang-udang ni sambal ni. Muat dia. Dah jadi dah sambal udang. Sambal udang di tepi sungai. Kau lihat ni. Dari kayu ni tak ada bakar. Bakar. Nampak tu. Jenis salad. Nampak minyak. Sekejap lagi. Jumpa tadi masak. Oh, tak habis-habis. Dia nak mandi lah. Budak-budak tengah mandi. Mari makan kat sini. Pak pinggan. Mari kat sini. Makan kat sini. Saya kosong lagi. Panas ni. Bila nak balik Ha? Pergi hiking tak? Petai. Sambal udang. Oh, kelaparan. Habis nasi ah. Ya bang. Mana ayam? Iya. Ini nasi aja. Oh, sejuknya kat sini. Nasi mana? Sejuk lagi. Lepas makan, sambung mandi. Lepas tu lapar balik. Itu besar. Air kuat lah sini. Ada lagi ke? Itu. Tak boleh. Abang. Lagi mana ya? Ha? Lagi mana? Sini je lah, duduk sini je. Ha, ni. Sana tak boleh lah sini. Ha, okey okey, ha, okey. Aduh. Ni Dim. Ha. Sana. Ngak abaki. Yang nyakat juga. Kayu air. Tapi dekat kaki dengan Jambatan tu. dah.
Kata 0.2 kan, kalau 0.5 kan besar. Nen. Saya lagi bro. Budak tak nak balik. Dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 2.30. Dia nak keluar pukul 12.30 tak? Jomlah balik. Tanya aku. Ni nama dia budak bandar masuk kampung. Macam ni lah. Tak pernah nampak jambatan. Parking ke saja. Tu lepas. Patah balik. Patah balik. Jambatan tinggi lah. Tak boleh lintas. Dia tak boleh lintas bahaya lah. Sini selalu jadi kepala air. Kalau hujan lebat lah. Tak boleh lintas ni bahaya. Macam ni okey. Aku balik ke? Itu tak nak balik. Perut. Jom, dah angkat tu. Apa? Ambil sheet tu. Bang, tu tolong mami angkat sheet tu. Aku dah hitam lah. Dah hitam lah. Bukan yang memang hitam ke? Yalah macam Daddy putih. Daddy putih. Wah. Dah. Setelah pukul 2.44, 45, pukul 3 kat lah ni. Nak keluar ni. Kalau tak ni mau sampai petang pukul 5 ni. Ya kan setengah hari. Jom. Jalan lah. Jalan. Dia jalan di depan. Dia ada. Best ke Yaya? Best. Nak pergi lagi ke? Siapa? Kau tengok ni. Depan dia ada lagi satu. Macam nak. Keluar hutan lapar lagi. Singgah jap Sino Pasar Mat, bungkus makan sikit. Ini ada ni. Ada jagung eh.